Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berita pada hari Isnin. Isnin semalam tuan-tuan. Hari ini dah masuk awal pagi Selasa. Berita Isnin semalam. Tengku Zafrul berkata di dalam Mahkamah Tinggi bahawa saya tidak perolehi keuntungan daripada program Jana Wibawa. Dan saya telah meluluskan 54 kontraktor seperti yang dicadangkan melalui sepucuk surat daripada Pejabat Perdana Menteri. Itulah dia tuan-tuan dalam pembicaraan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dituduh menerima 225 juta ringgit yang masuk dalam akaun Bersatu dan didakwa di bawah Akta SPRM yang membawa hukuman 20 tahun penjara. Beliau juga dituduh menerima 200 juta ringgit dan didakwa di bawah Akta Anti Pengubahan Wang Haram yang membawa hukuman penjara 15 tahun. Jadi saksi ke-11 pendakwaan Tengku Zafrul berkata beliau tidak menerima sebarang keuntungan daripada program Jana Wibawa itu, tetapi beliau telah meluluskan semua 54 kontraktor itu yang dicadangkan oleh Pejabat Perdana Menteri iaitu Muhyiddin Yassin pada ketika itu sebagai Perdana Menteri. Jadi ini program Jana Wibawa, program khusus untuk Bumi Putera. Bukannya program khusus untuk Parti Bersatu. Tuan-tuan, jawablah sendiri. Baru-baru ni Muhyiddin bukan main action lagi. Siapa undi Barisan Nasional serupa seperti undi Najib yang menyelewengkan dana wang ADB. Serupa juga siapa undi Parti Peribumi serupa seperti mengundi Muhyiddin yang menyelewengkan dana kerajaan Jana Wibawa. Serupa jugalah tuan-tuan. Tengku Zafrul masa tu senator. Muhyiddin lantik Tengku Zafrul sebagai senator, kemudian dia lantik sebagai Menteri Kewangan. Hari ini Tengku Zafrul yang Muhyiddin lantik pada ketika itu, Tengku Zafrul jadi saksi pendakwaan mendakwa Muhyiddin. Dia bawa Akta SPRM membawa hukuman penjara 20 tahun, dia bawa Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram membawa hukuman penjara 15 tahun, tuan-tuan. Itu kedudukan dia. Kan? Muhyiddin jawablah sendiri. Lain kali hidup tu jangan nak action sangat. Ni 225 campur 200 dah 425 tuan-tuan. 425 tu lebih kurang setengah bilion lah tu. Sibuk-sibuk PKP, sibuk-sibuk orang tak boleh keluar rumah, sibuk dia nak sakau sampai setengah bilion ringgit. Hari ni menantu dia dah tak tahu lari mana tuan-tuan. Menantu dia tak tahu lari mana. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim. Kan? Dia tak peduli Tun ke Tan Sri ke. Dia dakwa. Mungkinlah sebab Muhyiddin ni Tan Sri kan. Tun tu mungkin Tun Daim. Macam Tun Mahathir tak ada pendakwaan setakat ni tuan-tuan. Yang ada pendakwaan atau dalam siasatan Tun Daim. Yang dah didakwa Tan Sri Muhyiddin tuan-tuan. Lagi itu
Abu Juling, Tan Sri juga tu tuan-tuan. Tu ya wei semak tu tuan-tuan. Kan? Baik. Jadi besok lusa kita tengok lagi lah ada perkembangan saksi ke-12 ke 13 ke apa ke. Kan?